Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah purchase kita punya 100 skill content creator daripada Tun Abah. Okey. Pertama sekali skill ini adalah untuk pro plan sahaja. Tapi kalau anda masih nak berkira-kira nak beli pro plan, anda boleh decide sekarang lah. Hari ni saya akan tunjuk insight apa benda yang ada dekat dalam ni cloud AI dan juga skill yang korang akan buat lah semua di sini. Untuk pengetahuan semua, seperti yang saya dah tulis dekat dalam sales page pun saya dah tulis, ini untuk pro plan saja. Tapi kalau korang yang nak spare dulu, nanti korang nak akan guna, memang sangat sesuai lah untuk korang nak decide bahawa korang nak beli ataupun tidak. Okay, so ini adalah apa yang korang akan dapat. Ini korang akan dapat 100 skill dan juga korang akan dapat ada ebook dan juga video asas untuk berkenaan dengan content creation lah. Ini free. Okay, pertama sekali, perkara anda pertama sebelum anda nak download mana-mana skill adalah anda perlu pergi ke Cloud AI. Anda ke Cloud AI dan anda boleh buka daripada sini ataupun anda boleh download je. Dia ada version desktop juga dan anda boleh download lah. Untuk version desktop boleh, ataupun korang nak test dekat sini pun boleh. So dia ada juga untuk desktop app pun ada. So korang boleh gunalah. So macam biasa korang daftar dan juga settlekan semua. Selepas itu korang boleh scroll ke bawah dan korang boleh buka cara navigate halaman ni. So kita boleh install skill dekat sini lah. Korang boleh download dulu skill dekat sini dan korang make sure korang download yang penuh punya. So korang boleh sama ada korang select yang satu untuk korang download, dan korang boleh download semua skill ni dahulu untuk nak extract sebelum kita gunakan dia. Okey, selepas korang dah download dan juga siap, dia akan dapat dalam bentuk macam ni lah. So kebanyakannya ditulis dalam bentuk teks macam ni, dan saya akan ajar cara anda nak guna. Tetapi kalau anda guna free macam mana? Korang just copy saja dan masuk dalam prompt lah. Okay, sekarang ni saya tunjuk dulu in case kalau korang guna yang free. Okay, untuk pertama kali lepas anda dah pilih anda punya email, anda boleh create account lah. So dia akan minta nombor telefon, dia akan send verification untuk telefon korang, dan korang akan daftar macam biasa. Okay, lepas korang dah key in apa semua, korang akan diberikan 3 plan yang korang boleh beli ataupun ni lah. Pertama sekali adalah korang boleh pilih yang percuma, ataupun kalau korang nak bayar terus ke cloud plan. Apa bezanya adalah dia ada cloud in Excel, ada in Chrome, ada Google Chrome, dia ada banyak lagi model-model. Lepas tu memori dia merentasi dengan conversation. Dia tak macam Gemini kan, satu chat ada satu memori saja dekat situ. Unlimited project dan co-work, cloud code, everything apa semua lah. Dan yang paling best adalah more usage lah. So kalau kau nak pergi ke Get Pro Plan, boleh teruskan Get Pro Plan, ataupun korang just free. Dan ini saya tunjuk kalau yang free. Okay, kalau yang free dia boleh suggestkan untuk download untuk di window lah. Dia ada 2 lah. Dia ada for thinking. Untuk chat ni dekat dalam cloud ni korang akan nampak 3 benda. Pertamanya korang akan nampak chat, iaitu for thinking lah, untuk apa-apa soalan-soalan, untuk korang nak brainstorm, untuk nak tackle problem apa semua, ada dekat thinking kan. Dia tak ada payah set up apa-apa. Tapi untuk di co-work dan juga code ni, dia memerlukan desktop ataupun PC ataupun MacBook ataupun laptop lah. Dia kena ada. So kalau ini korang boleh guna untuk apps pun tak jadi masalah. Untuk co-work dan code ni memang wajib, sebab dia kena guna di PC. Tapi co-work ni adalah untuk kerja-kerja kompleks lah. Kalau dia melibatkan file dan juga apps, contohnya sila tuliskan 10 buku untuk saya dan letakkan dekat dalam draft di Microsoft Excel, Microsoft Words, ataupun di Notion pun boleh. Dia ada connector dekat situ. Dan di code ni khas kita nak bina something lah. Kalau awak nak bina code ke, ataupun nak buat apps ke, website ke, boleh guna code lah kat situ. Okay? Dan saya hari ni saya guna di
di sinilah, maksudnya di web browser ni. So saya skip sahaja dekat situ. Okay, lepas tu ni kena tahu yang untuk before chat ni anda kena baca lah, improve untuk allow your chat to coding session to train, dan juga dia memang tak ada iklan dan dia dibina untuk membantu, bukan untuk automated. Safeguard your chat, violent abusive, semua ada lah. So kita korang tekan je before dia nak tahu nama awak apa. Kalau macam saya, nama saya adalah Tun Abah. Okay, so saya tekan enter. Dia akan tanya saya ni into apa. Saya into writing and content creation lah. Kalau korang design, boleh design, ataupun nak minta untuk cloud chores ni pun boleh. So saya tekan let's go saja, dan dia ada few idea lah. Nak check untuk social media ke apa-apa semua. So saya tekan je Ahmad untuk pics. So nanti dia akan bukakan untuk anda. So ini adalah korang punya cloud. Dan cloud tersebut korang boleh nampak dia boleh connect dengan Gmail, Canva, Google Calendar, Notion, Slack, Figma. Dia ada macam-macam lagi yang sebenarnya korang boleh connect dengan apa-apa servis website yang ada lah. Nampak? Okay, dia macam-macam kat situ. Kan? Macam saya biasa pakai Notion lah. So saya boleh letakkan apa-apa saja, benda-benda yang penting dalam tu kena masuk dekat dalam Notion. Macam tu. Orang boleh letak Google Calendar boleh, Gmail pun boleh, nak suruh dia tulis email apa semua tu. Itulah power of the cloud yang berbeza sikit daripada ChatGPT dan juga Gemini. Okey, saya bagi penerangan sikit berkenaan dengan ni cloud. Ni cloud dia macam sama seperti ChatGPT, seperti apalah. Kalau anda pergi ke taskbar ni, korang akan nampak navigation yang ada dekat tepi ni. Dia ada new chat untuk chat, dia ada search untuk search, dia ada customize untuk kita nak customize. Dia ada chat dengan dekat sini chat, dia akan tengok anda dengan apa-apa benda chat yang pernah anda guna. Lepas tu project, in case kalau korang ada project apa-apalah, tapi untuk project pun korang boleh tambah untuk new project. Artifak adalah kalau korang bina sesuatu app ke, generator ke, brainstorm generator ke, flashcard ke, ataupun apa-apa, ataupun korang nak guna je yang inspiration yang ada ni, nak main game ada, yes, dia boleh buat dekat situ. Dan kod ni adalah bila korang melibatkan kod lah. Melibatkan kod ni apabila korang nak bina sesuatu, so dia lain sikit yang tu lah. Okay, untuk di cloud, apakah yang membezakan berbayar dan juga free? Okey, ni saya cerita yang pasal berbayar dulu ya. Kalau korang tengok yang berbayar dekat cloud, pertama sekali adalah korang boleh tengok usage. Dekat cloud ni, kalau korang guna yang berbayar, dia ada limits. Untuk current session, bila korang tekan je tanya apa-apa soalan, dia akan terus set 5 jam. Untuk korang yang pertama kali, korang dapat terus 5 jam dekat situ. Kan? So, apabila dalam masa 5 jam, dia akan bagi 100% untuk token yang digunakan. Biasanya, kata salah saya, 200,000 token. Kalau habis 200,000 token ni, korang kena tunggu dia reset ikut masa di sini. Kalau contohlah korang guna dalam masa sejam je dah habis. Makanya korang kena tunggu lagi 3 jam tu, korang kena tunggulah. Dalam masa sama dia ada weekly limits. Dia tiap-tiap minggu dia akan bagi limit dekat anda. So kalau macam saya ni, dia akan reset pada setiap hari Ahad 8 pagi. So kalau contohlah saya guna hari Jumaat, dah kena dah sampai ke 100%. Makanya saya tak boleh apa-apa dan kena tunggulah sehingga hari Ahad jam 8 pagi. Kalau saya dah macam ada kerja urgent juga, saya terpaksa lah membayar lagi mudah guna extra usage. Okey, bila usage kita dah terangkan tadi, apabila kita dah usage ni dah penuh, makanya anda tidak boleh menggunakan. Kalau anda ada bajet, anda on lah extra usage. Extra usage ni maksudnya anda kena top up duit masuk ke dalam ni. Kan? So mesti ada hit limit, dia akan guna extra usage lah. So dia tak akan kacau yang ni. Tapi pengalaman saya, untuk sekali benda yang dia buat, dia akan charge dalam 50 sen macam tu lah. Bergantung kepada task yang kita berikan lah. Kalau setakat task yang macam nak minta tolong dia buat posting ke apa semua, dia charge 50 sen. Macam tu. So anda faham? Okay, basic. Sama juga kalau dekat free, dia hanya ada billing saja. Dia tak ada benda lain lah. Dia free plan saja. Dia sekadar tak ada users. Dia selagi tak kena block tu, guna je lah.
Dan kita terus pergi kepada chat. Untuk nak chat ni macam biasa anda boleh tanyakan macam-macam, dan model yang diberikan adalah sama ada sonnet 4.6 ataupun haiku. Haiku ni adalah macam basic saja. Macam kalau anda guna Gemini itu fast, ataupun bila anda gunakan ChatGPT itu dia yang percuma sajalah. Yang macam basic-basic je. Kan? Tapi nak advance sikit, anda boleh guna sonnet lah. Efficient untuk everyday task kat situ. Anda minta dia fikir lebih pun boleh lah. Kan? Anda boleh juga guna model-model lain, tapi dengan syarat anda kena upgrade. Jadi juga legacy model je lah. Dan ini sini adalah add file. Kalau in case kalau anda ada foto ke ataupun files yang anda minta dibaca, contohnya anda ada banyak PDF, apa-apa benda PDF lah, berkeliling ke, buku-buku ke, anda nak suruh dia summarizekan, atau kajian-kajian apa-apa saja boleh. Nak suruh dia ambil screenshot pun dia boleh tangkap untuk screenshot, dan dia boleh add kepada projek lah. Projek apa? Kalau macam projek kat sini kau nak buat untuk copywriting, untuk video, untuk skrip, boleh letak lah kat projek-projek dekat tepi ni. Skills tu nanti saya akan explain dengan lebih mendalam. Untuk connectors ni kalau contohnya macam awak ada Google Drive, ataupun bukan Google Calendar, Google Sheets, lepas tu ada Google, ataupun ada connector macam saya biasa pakai Notion lah. Notion saya suruh dia buat dekat Notion saya, buat dalam bentuk format yang saya nak lah. Web search ni adalah dia boleh cari data-data dekat real time. Ni sama je seperti Gemini apa semua. Dan dia ada style je lah. Kalau anda nak style normal ke, style explanation ke, dia boleh style juga. Nak formal pun boleh, ataupun anda boleh create sendiri style yang anda nak, hasil yang anda nak macam mana. Inilah secara simpelnya kat sini. Kalau macam ni kan, kita boleh tengok dia boleh connect dekat macam-macam tempat. Gmail, Figma, kan, ini Intercom, Granola, Superbase. Dia memang boleh manage connector kat situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada customize. Customize ni adalah skill. Skill ni adalah benda yang kita nak tadi. Skill apa yang perlu kita nak. Okey. Untuk pemahaman, skill adalah satu set prompt yang telah disetkan dekat Cloud AI ni. Kalau anda nak guna prompt macam anda gunakan ChatGPT ataupun menggunakan Gemini pun boleh, tak masalah. Tetapi kita kena tahu setiap kali prompt yang kita tulis tu, kita kena ada rentetan. Dia ada follow up prompt lah. Contohnya cakap, berikan saya resepi ayam. So dia akan bagi resepi ayam. Kita cek kenapa ada ayam Mexico ni, kita nak ayam Malaysia. So jadinya kita kena adjust balik prompt. Saya nak resepi rakyat Malaysia yang mudah dimasak dengan menggunakan 3 bahan apa semua. So kita kena tulis macam tu every time, setiap kali kita gunakan. Kalau macam di ChatGPT kan ada memori, tapi memori free. Memori dia tu ada, kalau nak lebih banyak diingat adalah kena berbayar lebih lah. Tapi kalau dekat Gemini, dia setiap satu chat adalah satu memori. Kalau anda pergi kat chat lain, anda tanya, macam contoh anda tanya nama saya siapa, dia tahu nama awak Tuan Abah ke apa-apa semua, buat kerja apa-apa semua. Bila anda buka chat lain, bila anda tanya balik, kemungkinan dia tidak ingat lah. Banyak tak ingat. Bagi saya, pengalaman saya macam ada dalam 20% dia tak ingat siapa saya. Tetapi dekat cloud ni, dia ada kita panggil sebagai skill, iaitu gabungan prompt kat sini. Dan skill creator adalah yang asas lah. Kita nak buat skill kat situ. Kalau kita nak buat agents ke, kita nak buat apa-apa reference ke, script ke, dia boleh tolong buat dan tolong buatkan. So sekarang ni kita nak masukkan skill yang kita dah download tadi. Okey, jom kita tengok skill apa yang dah download dan kita nak masukkan dalam ni. Okey, sekarang ni jom kita ambil skill yang kita sediakan tu, kita akan masuk dekat sini. Pertama sekali adalah kita tekan button tambah ni untuk tambahkan skill. Kita upload skill, kita pilih, sebab skill ni ada 3 pilihan, sama ada anda nak buat daripada scratch, daripada cloud,
ataupun anda nak tambah instruction untuk di cara menulis ke apa semua, ataupun cara paling mudah seperti yang anda beli itu, RM59 yang anda telah beli itu adalah untuk upload skill. Macam mana upload skill dekat sini. So anda tekan upload dan anda boleh tekan saja drag and drop ataupun klik saja 2 kali dan dia akan bawa ke, anda akan cari dekat tempat mana yang anda save skill tu dan anda akan dapatkan. Macam contohlah saya guna hook 3 saat ni. So saya tekan skill, saya tekan open. Lepas tu nanti dia akan upload dekat dalam ni dan dia akan open. Bila akan ada open, dia akan tulis dekat my skill ni adalah skill kita dekat sini. Okey, nampak Okey, dekat skill dekat sini kalau anda nampak untuk setup peribadi optional ni kan. Seelok-eloknya anda kena buat setup peribadi dahulu. Anda kena copy ni dan anda minta dia ingat kan. Minta dia ingat anda ni buat apa. Ataupun anda boleh pergi je dekat settings. Anda kena bagi dia preference. Ini kalau in case kalau anda nak dia ingat benda-benda apa ataupun anda punya itu pun boleh, tak masalah. Ataupun anda buka je new chat, anda paste je kan. Anda paste sahaja dekat sini. Anda pastekan sahaja kan. Anda pastekan sahaja. Contohlah saya, nama Tun Abah. Okay, topik utama saya adalah berkenaan dengan niche saya adalah content dan personal branding di media sosial. Niche ni lah apa dah. CTA link produk, in case kalau korang ada apa-apa CTA link produk ke, kalau macam saya akan tulis link dekat bio, link di bio, ataupun suruh dia klik je dekat sini saya punya website tunabah.my. Itu sahaja setup. Lepas tu kita tulis sila save dalam memori. Contoh macam tu. So kita tekan enter untuk setup yang pertama. Kita nak bagi dia kenal kita. Okay. Cuma fungsi generate memory ni dalam chat story perlu diaktifkan dalam setting. Dia akan beritahu macam tu. Setup aktif sesi ini. Untuk simpan secara kekal boleh pergi setting memori dan aktifkan fungsi tersebut. Okey. Dia biasa dia akan suruh kita aktifkan lah. So kita pergi ke settings ataupun tetapan. Kita suruh pergi ke memory. Malang sekali memory memang tidak ada sebab Sekejap. Yes, di sini generate memory for the chat story. Yes, kita onkan dekat sini kan. Kita onkan dekat sini. Lepas tu kalau korang dah ada guna ChatGPT ataupun korang ada guna Gemini, korang boleh tekan, boleh start import. Korang copy je prompt ni, lepas tu korang pergi dekat ChatGPT ataupun contoh saya pergi dekat ChatGPT kan. Saya tunjukkan terus ya. Kita pergi ke ChatGPT. Memanglah bosan sebab ni video panjang untuk korang nak tahu. Lepas tu anda terus paste. Lepas tu yang ini kita bagi kita punya profile lah kat sini. Lepas bagi kita punya profile, kita paste je benda apa yang kita copy tadi. Lepas tu kita tekan enter. Okey, gitu. Okey, nanti dia akan bagi memory export request. This completion dan non-store memory. Kalau saya tak ada apa-apa memori sangat, kita just tu je lah, tapi memang tak ada. So copy, kalau tak ada macam ni tak payahlah kan. Kalau korang ada, korang paste je dekat sini. So dia akan ingat apa kenangan awak kan. So kalau kita refreshkan balik tadi, kita refresh, kita tekan je refresh balik. Lepas tu kita bagi dia save dalam memori. Lepas tu dia akan manage memori, dia akan beritahu result dah dan telah di-save. Link di bio Tun Abah. Okey, lepas ni Tun Abah minta bantu buat caption hook content ID. Okey. Sekarang ni mari kita gunakan. Okey, lagi satu, kalau korang delete apa-apa projek dekat sini, kesannya kalau korang nak recover pun
korang tak akan dapat dah. Sebab korang tak akan dapat recover dah. Sebab dia dah habis. Korang nak cari balik kan, dekat mana korang delete tu, dia memang tak ada lah dekat situ. So mari kita guna untuk new chat. Untuk new chat tadi kita pergi kat customize tadi, kita pergi kat skills, kita tengok dia cakap apa, type, hook, trigger dan juga video anda. Kan? Dia cakap hook TikTok 3 saat curi perhatian sebelum orang scroll. Skill ini hasil pembuka untuk video TikTok yang kuat. Yang pertama, saya akan untuk berhenti scroll dan juga direka khas untuk 3 saat kritikal. Macam tu. So korang boleh copy saja. Lepas tu korang boleh masukkan dekat korang punya, tak payah copy tak apa, korang tulis je hook TikTok macam tu kan. Tak payah copy pun tak apa. Kalau macam saya, kalau saya ingat saya punya tu hook TikTok 3 saat. So kita tulis lah hook TikTok. Dia tak semestinya korang boleh copy paste macam ni kan. Tapi dia punya trigger je mesti huruf besar Korang kena ikut, kalau kata dia huruf besar mesti huruf besar. Hook TikTok. Okay, video berkenaan dengan apa? Video berkenaan description dia dah cara nak gunakan cloud AI contoh. So kita tekan enter. So dia akan trigger, nampak tak? Dia reading terus TikTok skill. Yang skill tadi, nampak tak? Skill tadi kan tulis panjang-panjang. Kalau korang perasan skill ni kan dia tulis panjang, nampak tu? Kalau korang buka balik, kalau dekat customize ni, kalau korang perasan skill ni kan tulis panjang. Ini semua adalah dia punya prompt dia. Kan? Nampak skill pertama untuk personal ni ada arahan kepada cloud. Apabila user gunakan trigger hook TikTok, hasilkan 10 variasi hook untuk topik yang diberikan. Setiap hook mesti tidak lebih daripada 15 kata-kata. Buat orang rasa FOMO, curious, terkejut. Boleh jadikan ayat pertama dalam video. Guna bahasa Malaysia yang cerdas dan santai. Ada 5 nombor, bold, claim apa semua, 2 kali statistik. Semua ni dia tulis. Sebenarnya kalau korang guna dekat ChatGPT ke, ataupun korang guna di Gemini ke, korang kan biasa tulis satu-satu kan, arahan kan. Kadang-kadang korang summarize kan je, lepas tu korang tulis. Dan lepas tu hasilnya tak konsisten. That's why dekat cloud ni dia pakai skill. So bila dia pakai skill, dia lebih kepada lengkap, kelengkapan terlengkap. Dia siap ada output dia siap ada contoh di input dia, ada semua ada. Kan daripada situ dia memang semua ada. So kita tengok apakah hasilnya tadi. Kita pergi kat chat tadi. So cara menggunakan cloud AI, nampak dia dah sediakan 5 benda cloud AI boleh buat yang aku tak tahu langsung. So anda boleh gunakan dekat situ. Dah settle dah, hook korang dah settle dah. Korang suka, korang boleh copy dan juga korang boleh gunakan dengan cara yang paling mudah. So kalau nak gunakan lagi, korang pergi je dekat customize, korang pergi dekat skill, korang pergi dekat tambah ni, korang pergi kat bawah upload skill, tekan drag and drop upload. Carilah skill mana korang ada, formula AIDA, teknik hook nombor statistik, hook story. Dia ada hook storytelling conflict. So kita upload je. Lepas tu nampak dia ada keluar dekat sini. So korang boleh on je sahaja. As long dia on dekat sini, dia gunalah. Sebab kalau anda off kat sini, skill tu tidak boleh digunakan. Dia macam, dia hanya ingat nama awak tu je. Kan? So macam ni hook cerita, situasi atau topik cerita anda. So anda lepas ni kena banyak ingat nama skill lah, keyword untuk dia trigger. Kan? So kita tengok dekat sini. So kita boleh, kita paste kat sini. Hook cerita, situasi cerita anda. Saya nak pergi ke kedai. Sampai di kedai, baru saya sedar saya sedang bermimpi. Baru saya sedar saya di realiti lain. So saya tekan je enter. So nanti dia akan buat hook cerita dekat situ kan. So dia akan baca reading skill hook storytelling ataupun dia tengok prompt tu dan dia akan dan terus akan buat hook cerita, konflik dalam main kekeliruan. Aku masuk kedai tu macam biasa.
Tapi suatu benda aku rasa pelik, barang-barang rak tak sama, tengok itu. Hanya menggunakan Sonnet sahaja. Okay, so itu dia sedikit berkenaan dengan apakah cara yang paling mudah nak guna cloud AI. Dan insyaAllah kita akan jumpa di masa-masa yang lain. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.